Kenapa kita perlu pilih syarikat Public Gold? Syarikat Public Gold adalah sebuah syarikat pengeluar emas yang terbesar di Malaysia. Mula bertapak di Malaysia sejak tahun 2008 dan sangat kukuh sehingga kini. Syarikat ini menjalankan perniagaan menjual dan membeli emas dan perak di samping menjual produk perangan kemas bagi mempelbagaikan variasi keluarannya. Perkembangan perniagaan Public Gold yang semakin meluas telah menyebabkan penubuhan lebih daripada 19 cawangan seluruh Malaysia, termasuk cawangan di Indonesia, tempat penyimpanan emas public safe, tempat pajak emas dan perak, dan penubuhan koperasi dagang emas bagi membantu memudahkan menyimpan emas di Public Gold. Public Gold memfokuskan jualan emas untuk tujuan pelaburan, manakala kedai-kedai emas yang ada di pasaran lebih memfokuskan jualan emas bagi tujuan perhiasan. Public Gold telah mendapat pengiktirafan daripada Malaysia Book of Record sebagai syarikat tempatan pertama di Malaysia yang menghasilkan emas dan perak termurah bagi tujuan pelaburan serta telah mendapat pelbagai anugerah dari luar negara. Antara perkara yang tiada kaitan dengan Public Gold adalah Public Gold tiada kaitan dengan public bank. Public Gold tiada kaitan dengan multi-level marketing. Public Gold tiada kaitan dengan piramid wang. Public Gold tiada kaitan dengan skim cepat kaya. Public Gold tiada kaitan dengan skim pelaburan emas yang menjanjikan pulangan lumayan dalam jangka masa yang singkat atau pulangan tetap bulanan yang akhirnya pelabur akan ditipu dan mengalami kerugian. Tidak dinafikan bahawa Public Gold adalah syarikat emas yang sangat kukuh, tiada rekod penipuan di mana-mana institusi perbankan. Bagi mereka yang ingin menyimpan emas, boleh mula menyimpan di Public Gold lebih mudah dan selamat. Nak mula menabung emas dengan ilmu? Saya adalah dealer aktif Public Gold di bawah rangkaian 5G, di bawah mentor Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafi'i. Tuan-puan boleh hubungi saya, bimbingan saya adalah percuma.